Yo guys, welcome to KL Drive. Hari ni aku nak tunjukkan a few lagi aksesoris yang korang boleh tambah dalam kereta Proton E-MAX 7. Sebab dekat main channel aku dah tunjukkan yang kita tambah skirt dekat depan, lepas tu lampu DRL yang cantik bagi signature kereta Geely lah. Boleh kata macam tu lah kan. Belakang pula ada lagi spoiler yang sangat-sangat sporty dan juga cantik. Adds up a bit dia punya build dan juga karakter untuk orang sendiri tengok enjoy kan. Kita pun, aku pun rasa enjoy bila tengok kereta ni. Orang pun nampak notice lah, oh ni kereta Proton E-MAX ni. Tak tahu pula dia boleh nampak secantik macam tu kan, dekat warna hijau yang aku dah pilih. Alright, so dalam video ni kita akan tunjuk lagi interior dia pula. Sebab aku rasa korang mungkin tak tahu yang apa yang korang boleh tambah lagi dekat dalam Proton E-MAX 7. Sekarang aku akan tunjukkan lagi. Sebab kalau kan aku ni ada a few of the issue sikit lah dekat dia punya interior. Bagusnya kereta ni dia banyak ruang. Tak bagusnya dia tak cukup untuk korang sebenarnya susun barang-barang korang. Korang just boleh campak tapi dia akan nampak bersepah. Dia tak nampak tersusun. Faham tak maksud aku? And ada a few lagi lah, contohnya macam bonnet belakang. So tanpa membuang masa lagi, jom kita tengok aksesoris yang aku dah tambah dekat dalam kereta ni tau. In terms of dia punya looks dekat luar, betul-betul dah puas hati dah sekarang. Untuk dia punya dalam, kita pergi dekat bonnet dulu tau. Sebab dekat sini pun kan ada isu yang bagi aku agak besar lah. Okay, so kita akan buka dulu bonnet. Lampu ni sama tau, aku tak ubah apa-apa pun. Nampak gelap dan sporty kan. So benda pertama sekali yang korang akan perasan adalah, yes, sekarang aku dah tambah tonneau cover dekat atas ni tau. So kalau aku nak tutup bonnet dan letak laptop ke belakang ni, just tarik benda ni dan dia akan lindung ataupun tutup apa yang cuba aku sorokkan. Ataupun orang mungkin tak tahulah barang apa yang aku letak dekat dalam, so that orang tak pecahkan aku punya kereta, cermin ke apa ke, orang tak akan curi, orang pun tak akan tahu. So benda tu bagus. Even kalau aku tutup kan, kita test lah, kita buat run test dekat sini. Kita akan cuba intai tau. Okay, tengok, aku tak nampak apa pun. Tu benda yang aku cuba nak buat daripada semenjak aku mula-mula dapat kereta ni. Sebab aku betul-betul takut tau. And kalau ikutkan, even tu benda ni tak ada kan, aku boleh simpan dekat bawah ni. Besar tau ruang bawah ni. Aku rasa dalam lebih 50 liter. And dekat sini pun ada macam korang boleh letak lagi barang kan, nampak? So dia sangat-sangat besar lah. Macam aku cakap, dia besar ruang untuk korang simpan barang, tapi dia tak cukup tersusun untuk korang susun barang. Faham? Keliru sikit tapi itulah fakta je. Untuk pasang benda ni simple je tau. Sebab dia hanya lekatkan melalui double tape. Tak ada tebuk lubang ke apa-apa ke, tak ada tau. Dekat sini pun tak ada tebuk lubang. Kalau korang nak cabut pun mudah je. Macam tu je. Dan terus boleh simpan, ataupun korang tak nak guna pun boleh juga letak dekat sini ke. Tak nak letak kat sini ke, boleh juga. Dia tak ada magnet tau. Dia base purely dekat dia orang punya housing ataupun dia orang punya tapak dekat sini. Mudah nak cabut, nak pasang, mudah sangat-sangat. Nama aksesoris ni tonneau cover, harga dia RM250 sahaja. So yang tu bagi aku berbaloi lah untuk korang tambah, untuk elak orang tengok intai lepas tu pecahkan kau punya kereta. So kau kena tambah pula, tukar pula cermin dekat belakang ni kan. Ataupun mungkin dia kopek kau. Rasa risaulah. And korang mungkin tak nampak sekarang, tapi waktu malam kereta ni sangat gelap untuk korang cari barang. Faham tak? Kalau ada benda-benda kecil ke, aku tak nampak. So lampu dia ada dekat sini, dia letak. Tapi masalahnya lampu ni dia tak begitu terang tau. So apa solutionnya? Aku kena tambah lampu lah. So mana aku tambah lampu tu? Dekat sini, tengok tengok ni. Ni ada lampu tau, nampak tak? So ni adalah lampu LED yang akan menyala waktu malam dan akan terangkan bahagian terang belakang ni tau. So tu yang penting bila korang pakai kereta ni waktu malam ke, nak ambil barang ke apa ke, lampu ni sebenarnya sangat-sangat fazil. Mungkin korang cakap tak nampak pun fazil, tak terang pun. Tengah siang, tengah hari kan, memanglah tak nampak. Tapi tengah malam korang akan nampak lampu ni betul-betul function. Harga dia, kalau tak silap aku RM200. Kalau tak silap aku lah, tengok dekat link dekat bawah. Alright, so tu adalah bahagian belakang yang aku boleh tunjukkan. Alright, sekarang kita akan masuk dekat dalam nak tengok apa lagi aksesoris yang aku tambah lah kan. Tengok dekat sini mungkin korang tak nampak apa-apa. Aircon dekat situ, USB-C dah ada, macam tak ada benda yang aku boleh tambah kan. Mungkin korang tak perasan, tapi sebenarnya dekat belakang ni it's a bit gelap. Yelah, mungkin kereta ni ada masalah pencahayaan, tapi korang bukannya hidup kan dalam kereta ni. Alright, so apa yang aku tambah dekat bawah ni, kalau aku letakkan kaki dekat bawah,
contoh lah kan, aku akan demo kan. Dia sebenarnya ada lampu tau, nampak tak? Kasut aku warna RGB dekat situ, nampak tak? So sebenarnya bawah ni dia akan ada lampu tau. So dia sangat cantik waktu malam yang aku boleh tunjukkan. Lepas tu kalau korang tak nampak lagi, sebenarnya dekat bahagian pintu ni akan ada ambient lighting tau. So kalau korang tengok betul-betul, dia menyala warna hijau, warna biru, warna merah. Dia akan ikut lampu yang korang nyalakan. Ambient lighting dekat bawah tu, dekat depan dan juga dekat sini. So dia sync satu kali. Boleh kata macam tu lah. Alright, sekarang kita pergi dekat depan pula. Sebab dekat depan ni paling banyak aksesoris yang aku tambah tau. Mungkin korang dah mula perasan. First, macam yang aku cakap dekat belakang tadi, kita sebenarnya dah tambah ambient lighting yang banyak juga dekat sini. Contohnya, dekat sini korang dah tahu ada ambient lighting dekat orang kata stock dashboard. Tapi sebenarnya kita tambah juga RGB dekat speaker ni. Nampak speaker ni? Speaker ni sebenarnya ada RGB light juga tau yang korang boleh tengok. Sebelum ni tak ada, dah juga dia punya ketinggian pun tak cukup tinggi. Dan juga tak nampak cantik. Dia pakai Fly Me Sound tapi dia tak cukup nampak macam tu adalah speaker. And kali ni dia buatkan speaker tu nampak macam daripada Mercedes ataupun Burmester yang berpusing-pusing tu kan. Bila korang start enjin, tu nampak cool gila kan. Cuma tu lah, yang ni tak ada yang pusing-pusing. So kita ambil yang static macam tu, tapi kita ambil looks lampu RGB macam Burmester punya speaker. Alright, so tu adalah satu. Total untuk harga ambient lighting ni adalah RM1,800 kalau tak silap, ataupun RM2,200. So yang tu korang tengok link dekat bawah ataupun dekat bawah ni. Tadi aku dah cakap harga dia kan. Sekarang korang kena tahu, bukan tu je yang korang akan dapat. Bawah ni pun kalau korang tengok dekat sini, dia ada ambient lighting juga tau untuk kaki korang tau. So kalau tiba-tiba barang korang terjatuh ke, akan boleh carilah. Tak adalah macam nak solo spotlight guna telefon korang kan. So buatkan kesemua dekat dalam ni nampak betul-betul ada lampu terang dan juga rasa lagi moden lah. Dia tak macam old school sangat kereta yang tak ada ambient lighting. Sekarang kalau kereta yang tak ada ambient lighting macam like so 2015 lah kan. Sekarang 2020 ke atas semua kereta dah ada lampu ambient light. But korang tahu tak apa yang menarik lagi pasal aksesoris ambient lighting yang aku cakapkan ni? Dia bukan kawal melalui remote. Tu paling aku tak suka bila kena kawal dengan remote. Tapi sebenarnya korang boleh kawal dekat screen ataupun main screen dia dekat sini. So contoh kalau korang nak tukar dia warna custom kan, warna merah ke, warna kuning ke, boleh kawal dekat sini tau. Nampak? So bila aku tukar warna kuning, dia akan tukar warna kuning. Tapi ni lebih kepada ni kan, kita tukar solid color lah. Tukar warna merah, bawah ni akan warna merah. Nampak? So dekat speaker ni akan warna merah juga. So semua benda akan tukar warna merah. So bila aku tukar warna hijau, dia tukar warna hijau. Bila aku tukar warna biru, dia akan tukar warna biru. So dekat situ korang boleh nampak lah kan. Bestnya bila pasang ambient lighting yang aku dah masukkan dalam kereta Proton E-Mas 7. Now, kita nak cakap pasal benda lain pula. Kalau kan kereta ni tak ada nampak fancy, betul tak? Ada satulah aksesoris yang aku bagi dia nampak fancy sikit. Macam BMW sikit. That is gear knob ni, nampak? Bukan gear knob lah, dia lebih kepada knob untuk kawal aircon. Dekat sini dia bling-bling kan, nampak cantik je, nampak kemas je. Dan juga kena dengan setup dia. Harga dekat sini adalah RM100 kalau tak silap aku. Bagi aku dia over sangat sebenarnya, tapi untuk korang add a bit karakter dalam korang punya setup dekat dalam, patut tambah lah. Tapi bagi aku macam over sikit lah. Tapi tak apa, aku tak kisah, asalkan ada dan aku okey je. Next, nampak tak ni? Bumper dekat screen. Nampak comel, nampak macam setup girly sikit, perempuan sikit. Bagi aku okey je. Dan juga dia adds a bit of orang kata protection ataupun kecomelan dia tu. So senang je kau nak pasang, kau nak buka macam tu je kan. Kau nak cabut macam tu, kau nak pasang pun mudah je, macam ni je. Nampak? So dia memang dibuat untuk kereta Proton E-Mas 7. Harga dia RM100, tapi kalau kau tambah dekat sini RM65. Bukan satu je, dia akan ada dua. Dekat korang punya digital cluster dan juga dekat korang punya center console ataupun main screen. Boleh kata macam tu lah. Tapi yang ni aku rasa korang tak tambah sangat untuk dia punya aksesoris. Personally bagi aku, yang ni macam tak perlu sangat. But apa yang aku rasa paling perlu adalah dia punya screen protector dekat korang punya main screen. Tu je yang aku rasa korang patut letak. Tapi benda ni pun
akan ada juga untuk korang consider letak dalam korang punya kereta. Sekarang aku nak cakap pasal storage pula, sebab macam aku cakap tadi kan, kereta ni dia banyak sangat ruang, banyak sangat orang kata benda yang korang boleh letak. Tapi pada masa yang sama, kereta korang bersepah. So bila ada sesuatu yang korang boleh gunakan untuk susun korang punya storage tu, dia lagi kemas lah. Pertama, aku nak tunjukkan dekat korang dekat center ni. Nampak macam tak ada apa kan? Yes, korang akan ada cup holder dekat sini. Tapi dekat sini sebenarnya dia besar tau, dia punya storage. Dekat dalam akan ada ni, tapi korang sebenarnya akan ada option untuk tambah satu lagi tingkat untuk storage dekat sini. So contohnya macam aku bawa kereta ni, aku akan tinggalkan kunci. So takkan aku nak letak kat sini? Tak make sense kan? Nampak macam kalau aku break, benda ni akan terbang. So bila ada macam ni, senang untuk aku simpan barang receipt ataupun fibercloth untuk lap aku punya screen dekat sini. Nampak? So itulah pentingnya bila ada satu lagi kompartmen untuk susun korang punya barang. Kalau tak, bayangkan aku buang segala benda dekat dalam ni, campak je. So nak cari pun susah. Sekarang bila ada, dia lagi senang. Harga dekat sini RM50. Lepas tu dekat bawah ni, ingat tak aku cakap kereta ni dekat tengah ada satu ruang yang besar tau. Tapi bila korang letak barang dekat dalam ni, dia akan terumbak-ambing, dia akan bersepah, dia akan tercampak. So bila aku brake, dia akan tercampak ke depan. Bila aku tekan minyak, dia akan tercampak ke belakang. So bila ada benda macam ni, dia akan lagi mudah untuk korang susun barang-barang tu. Dan dia tak terbang ke mana-mana tau. So tu yang bagusnya pasal storage yang ada dekat bawah ni. So tu yang aku suka, yang patut korang tambah dalam setup korang punya kereta Proton E-Mas 7. Yang tu pun harga dia RM50. Next, hidden punya storage yang korang boleh simpan daripada orang lain, penumpang, passenger. Contohnya, aku tunjukkan dekat korang Tadi aku tunjuk screen kan. Korang boleh nampak screen dekat sini. Storage yang aku cakap tu actually ada dekat belakang ni. Nampak kan? Dia tersembunyi, betul tak? So ni adalah storage tambahan yang korang boleh letak dekat belakang. Dia just guna double tape untuk korang actually letak, dan boleh tambah dekat situ. Contohnya kalau korang nak letak kad ke, lepas tu nak letak tisu ke kan. So aku ada kad dekat sini, nak letak dekat situ pun boleh. So dia tak pergi ke mana-mana. Korang tekan brake ke apa ke, tak ada masalah. Tu yang aku suka, hidden storage daripada passenger. Ataupun mungkin korang nak letak barang yang tak berharga dekat situ, boleh juga. Harga dia sama je. Satu ni RM50, satu RM50, yang tu RM50, RM150. Ada lagi? Korang rasa yang ni tak cukup storage kan? Susunan tu semua kan? Takkan ada lagi, Fazli. Besar betul kereta Proton E-Mas 7. Ada. Jangan korang ingat kereta ni tak cukup ruang. Bawah ni sebenarnya kosong tau. So boleh letak satu lagi storage yang besar. Korang boleh letak stokin ke, kasut aku tak sure, tapi boleh lah letak slipper ke, boleh letak dekat sini. Contohnya macam kalau kau nak letak smartphone yang sorokkan kan. So lekatkan dekat bawah, dan dia ada velcro tau. Tengok bawah ni, dia ada velcro dekat bawah. So bila kau lekatkan dekat bawah, dia tak akan bergerak. Dia akan stay dekat situ je. So tu yang bagusnya storage yang ada dekat bawah tu. Macam cakap, Proton E-Mas 7 ni paling banyak storage yang pernah aku pakai tau. Tak pernah terfikir sebuah kereta boleh ada banyak ruang macam tu sekali. Hanya kereta EV je yang boleh bagi. Alright guys, so itulah dia aksesoris tambahan yang aku dah letak dalam kereta Proton E-Mas 7 aku ni. Exterior, interior, semua benda aku dah tunjukkan dekat korang. Kalau korang nak try, ambil ataupun try, tengok dulu. Boleh pergi juga dekat Instagram, contohnya macam EVs, sebab dia yang install semua benda, barang yang korang nampak dekat kereta aku ni. Contohnya macam led depan, diffuser belakang, lampu, DRL ni cantik warna hijau macam ni, spoiler belakang, semua benda diorang yang installkan untuk aku. So kalau korang nak try ataupun beli sendiri, boleh tengok dekat diorang punya website dan juga diorang punya Instagram, ataupun kontak je dekat nombor aku akan bagi dekat dalam description. Alright guys, aku rasa tu je lah apa yang aku boleh share tentang aksesoris Proton E-Mas 7 yang aku dah letak ni. Cuba korang komen aksesoris apa lagi yang korang nak aku tambah dalam kereta Proton E-Mas 7 ni. Sebab kalau kan ada lagi upcoming, rim lah, apalah, skirt lah, yang tu akan datang. So korang jangan risau, okay? EVs ni juga akan bagi 10% diskaun kalau korang tengok video ni tau. So bagi tahu dekat korang dah tengok video ni, dan korang sendiri akan dapat diskaun sampai 10% macam tu. Tapi antara yang terawal je lah. Kalau tak, memang korang tak dapat diskaun. So nasihat aku, pergi beli je. Kalau tak dapat kereta lagi, dah booking, beli je dulu awal-awal and dapat diskaun tu tau.
Alright guys, aku rasa itu je lah apa yang aku boleh sharekan tentang exterior, interior dekat dalam, sebab tu adalah penting untuk korang buatkan kereta ni rasa lagi personal tau. Kalau tak, rasa macam like stock kereta pinjam je kan. So tu yang kita tak nak. Sebagai orang yang orang kata selalu buat kereta juga, ni setakat ni okey lagi lah setup yang aku boleh tunjuk dekat korang. Alright guys, aku rasa tu je lah apa yang aku boleh cakap. Kita berjumpa lagi dalam video akan datang. Alright, bye!